Assalamualaikum, selamat datang ke channel Bola Ali. Alright gang, ini adalah video yang pertama aku pada tahun 2026. Harap channel Bola Ali ni dapat berkembang lebih besar, lebih jauh lagi pada tahun kali ni. Okey, Liga Malaysia kita kembali semula. Untuk video pada kali ni, aku nak buat reaction pertemuan di antara pasukan Terengganu bertemu dengan pasukan Pening. Apa yang dah terjadi kepada pasukan Terengganu? Kalah dengan Pening dengan jaringan 2-0. So game ni pun aku tak tengok tadi, luar kawasan. Apa kata? Jom kita layan sama-sama. Let's go. Alright. Ini dia pertemuan di antara pasukan Terengganu kedua pasukan bertemu dengan pasukan Pening. Selamat datang ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Pening main away pada untuk perlawanan yang ke-82 Liga. Pahal dia main zoom-zoom pula. Perlawanan yang ke-13. Ingat sinetron ke? Dan yang pertama untuk pengendali baru mereka, Tengku Hazman Raja Hassan berdepan dengan kalah yang Terengganu 2-0 dengan pasukan Pening. Iaitu perlawanan yang ke-13. Aku tak tengok game tadi, aku tak tahu apa yang berlaku dalam perlawanan ni. Hanya dengan 8 mata. Perlu untuk Terengganu yang korang tahu, mata penuh. Nurilo dah tak ada lah. Pengganti dia tak masuk lagi. Sebab Terengganu tak ada umum lagi pemain-pemain baru. Coach Bart pun dah tak ada dah. Siapa yang jadi coach sekarang ni pasukan Terengganu? Assistant coach dia sebelum ni Siapa nama dia? Tutup. Apa yang sudah dilakukan oleh Syed Nasrul Haq itu. Saya jangkakan dia akan melakukan clearance terus berbanding untuk dikawal bola ini, cuba untuk menggelecek. Dia marah kawan dia pula dah. Keputusan yang bijak dilakukan oleh Nasrul Haq. Akhir Rashid cantik ni geng. Untuk Kareka. Dia bersorangan. Dan peluang di sini. Kalaif. Alamak, jauh pula mat. Sedikit. Kalaif naskam masih dalam penguasaan Terengganu. Hantaran, tandukan. Sekejap kan. Wih, aku rasa selepas Padang dekat SSI tu, bagi aku Padang dekat Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin ni adalah Padang yang terbaik selepas dekat SSI. Sebab dia bukan guna kongres, dia guna rumput bermuda. Sebab sebelum ni nampak diselenggara dengan baik Sekarang ni nampak pasir tu mat. Dah nampak tanah dah tu. Rumput tu tipis. Tipis sangat. Adakah disebabkan masih hujan lagi dekat Terengganu, so Padang tak dapat recover lagi, matahari tak cukup ke? Aku tak tahu lah. Bola ini melintasi tapi nampak teruk Padang. Dan kedua-duanya membiarkan saja bola itu keluar. Kau boleh tengok Padang kat sini kan. Nipis sangat rumput dia. Terutamanya daripada Kalaif. Sampai nampak ni tanah. Juga bantuan yang diberikan oleh Alif Zakaria. Peluang untuk Terengganu tadi. Sebagai pemain penyerang di bahagian kawasan tengah, buatkan sedikit pergerakan pemain. Kipre, baik cantik. Ini. Dan kemudiannya tindakan bijak dan juga berani dari Syed Muhammad Nasrul Haq. Syed Nasrul Haq luru untuk menutup ruang. Nasib baik dia kuah awal tu. OJ Poteria yang cantik antara daripada teacher Kipre ni. Lemak. Sedikit kawalan tepat tetapi kedudukan. Dia cuba nak lob bola tu. Yang dah percaya untuk ruang. Kalau lambat sampai itu boleh gol lah tu. Bahaya ni. Satu kesilapan yang akhirnya menghukum. Kesilapan sendiri rupanya daripada Syed Nasrul Haq. Awal-awal tadi pun nampak macam tadi tu, yang awal tadi tu kan, nampak ada dah sedikit kesalahan mistik yang dia lakukan kan. Sekali belanja mat. Pintu gol dan juga penjaga siapa gol. Dylan Wazirhal ke Teacher Kipre? Teacher Kipre kan. Teacher Kipre kan. Boleh tengok kat sini daripada separuh masa yang pertama tadi. Lemak, bola tak naik lah mat. Syed Muhammad Nasrul Haq menghadapi kesukaran untuk membuat clearance. Adakah masalah Padang?
Sebabkan bola tu tak nak naik. Akhirnya bola itu sampai Lantunan bola tu kan. Pada Cece Kepre untuk dia menghasilkan jaringan pendahuluan kepada Penang FC. Stefano Bruno naik ke atas. Ini last game itu tadi dia kalah dengan DPMM. Penalti ketika ini. Oh, okey. Satu lompatan susulan yang dilakukan oleh Izzat Fikri. Pengganti Nurilo dah ada ke belum Ya, betul. Ya. Pengganti Yan Mabela ada juga ke? Ke Yan Mabela dah start boleh turun training ke apa ke? Sebab injured kan itu hari kan? Apa status dia Akram untuk Akhir Rashid. Okey, cantik. Azam Azmi Murad. Akhir Rashid. Hantaran semula. Peluang cantik. Di sini untuk pasukan Terengganu FC. Tapi sayangnya Final pass kan. Last kali penyudah tu tak ada pula. Dapat kawal bola itu selepas dia dapat mengatasi pemain pertahanan. Gameplay tu dah sedap dah, cantik lah pergerakan tu. Last kali tu. Akhir Azam Syami di bahagian terlepas. Tak lewat. Alif. Ini counter kan. Atasi Wenzel Hall. TJ Kipre. Untuk gol yang kedua. Wah, TJ Kipre dapat gol yang bola datang tiba-tiba dekat depan dia Dia pula rezeki betul ni TJ Kipre malam ni. Adalah untuk mendapatkan jaringan, tetapi jaringan itu tadi Syed Nasrul Haq belanja. Sekejap kita tengok balik ulang tayang berpunca daripada Dila Wazir Hau pantas yang ditunjukkan oleh Cici Kepre. Okey. Bola muntah tepisan daripada Syed Nasrul Haq tu. Ngam. Di hadapan pintu gol. Jatuh dekat depan TJ Kepre, Mat. Jadi pada masa sama dia perlu berterima kasih dengan Wenzel Hall kerana pergerakan ini. 2 biji TJ Kepre. Kemudian dia melakukan rematan. Second ball untuk TJ Kipre. Cukup 2 orang dah seni sebagai pemain. turun nak cover nak Syed Nasrul Haq, tapi bola tu TJ Kipre pandai lah. Sikit jauh untuk dikejar oleh Azam Azmi Murad. Wenzel Hall. Mana begitu? Dia sudah tamat perlawanan, geng. Tak dapat dah diteruskan. 3 mata untuk Penang. Sudah pun ada. Alright, tamat perlawanan. Penang menang dengan jaringan 2-0. Selepas Penang pun dia tadi kena dengan DPMM. Kali ni dia orang bangkit, tumbangkan pasukan Terengganu 3 mata. Penang dapat pada malam ni. Dan untuk pasukan Terengganu, aku harap dia orang dapat selesaikan masalah dia orang ni dengan lebih cepat lah. Kan mungkin kehilangan Nurilo tu terasa sangat ni. Lepas Nurilo keluar tu, kena dengan Sabah tu hari kan. Kali ni dengan Penang pula. Last itu hari lepas kalah dengan Sabah, tak silap aku, Coach Bad dah letak jawatan. Dan sekarang ni, aku lupa lah. Itu hari aku ada terbaca, assistant coach sebelum ni kot naik jadi ni kan, ketua jurulatih kan. Tapi bagi pendapat aku lah, Terengganu kena cari seorang jurulatih yang betul-betul padu lah. Mantap lah bawa pasukan Terengganu. Ada yang aku dengar rumours lah, kata Tak Chen Ho lah, katanya Kim Sui kot, ataupun si Nafuzi Zain nak balik semula ke Terengganu. Dengan cerita macam tu, tapi tak tahu lah kan. So gang, untuk video pada kali ni aku rasa cukup sampai di sini saja. Bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.